guys, so welcome back to my YouTube channel. So today we're going to Seberang Jaya, Penang untuk pergi kenduri my friend Pia. So let's go. Anyway, I tak siap lagi, so baju I kat belakang tu. And this is my no makeup face. So I tak siap lagi. And ni Zidan, dia What's pun, up gang, welcome to the club. so Zidan akan jadi my plus one for 2 days kenduri sebab Pia kenal my brother ni. Hehe. So dia dah kenal daripada 2018 lagi zaman sekolah. So ada Ines sekali, we will go holiday together. Ines bawa baju swimming pool tak? Tak. Aduh, kita orang bawa Ines. Pergi gym. Halo. Pergi gym. Ya, gym. So, okay guys, nanti tunjuk kat korang the next activity yang kita orang buat. Nak make up, lepas tu so we are ready. Ya. Bagus ya. Nanti kan tu kalau memang dikejut okey apa. Tapi ya Allah. Nak ke? Di atas ucapannya yang agak panjang, detail. Congrats Pia and Ada. Thank you. Nanti di shop. Nanti kami juga datang. Bye. Nak balik dah ke? Nak balik dah lama. Negara kelas 11. Ya lah. Tak, saya kelas bersalah sebab ramai orang kan. Okay guys, so this is our hotel room. Harap-harap paling dekat lah sebab malas nak jalan. Oh ni lah Zidan. Dia dah hilang. Dad, cepatlah, macam nak ni. Hi guys, so sekarang kita dekat hotel and kita nak turun bawah sebab kita nak pergi minum kopi dengan my mum dekat cafe hotel ni dekat bawah, dekat level LG. And Zidan nak pergi ambil gambar OTD dia hari ni. Ni seluar baru dia baru beli daripada Muji, seluar hitam. Baju dari mana? Baju daripada Indonesia. Baju daripada Indonesia. Yeah. Jam Tommy Hilfiger. Ya, jam daripada Tommy Hilfiger daripada Dad. Naik linting. Nike GPO. That. Sokin daripada Dad. Okay guys, so this is the cafe. Kita orang dekat cafe ni sekarang. So I dah minum cappuccino my mom tadi. Rasa dia macam a bit of Arabica punya beans. Mungkin dia guna Arabica. By the way, the price is about like 14 to 50 ringgit excluded tax. Yes, tadi I check. Biasa tu. Biasalah tu, maksudnya okay lah for the price. Sebab I pernah tengok dekat one of the hotel in nearest KLCC, dia punya harga kopi dia RM25. It's so expensive. So yang ni okay lah, tapi rasa kopi dia rasa biasa je lah. Sedap lah, sedap. Ada art. Lepas tu Umi suka sebab rasa susu dia tu lebih. Nanti I order yang lain.
Tak tahu dia dah order apa. Tapi nanti nak try yang lain. So nanti kita judge. Okay, so ni cafe dia. Ada kopi kat situ. And there's my mum. Ada my mum kat situ. Ni lobby dia. Tak. Tengok macaron dia. Yang nama Holiday Inn. Okay guys, kita makan opera cake. Sedap tak Mi? Ha? Sedap? Sekejap, tak bisa sekejap. Kenapa? Opera cake. Ya kan tiramisu, tapi dia bukan tiramisu guys. Dia ialah opera cake. Mana ni kamera ni? Dia tak nak fokus ya. Okay, saya makan. Okay, makan. Ada burger kat sini. Dia rasa macam IKEA punya. Sebab dia ada kacang-kacang tu. Tak ada kacang ni. Itu tu. Masa bawah ni. Bawah ni. Between ni. Mana? Ni. Ni. Bawah ni. Bawah ni. Ya Allah, terkena pula. Sedap. Okay guys, tadi I guna this body wash and also body lotion, and it is so good. Sangat wangi this body lotion, and also I'm gonna show you guys the conditioner and the apa tu? The conditioner and the shampoo. Let's go. This is the body wash yang I guna tadi, sama je macam I tunjuk tadi. Lepas tu this is the shampoo and this is the conditioner. So this is great sebab dia buat rambut I lembut. But this one biasa je. But all of this wangi. Good. I want to show you guys this hair dryer is so best sebab dekat hair dryer ni dia ada 3 temperature, which is you boleh pilih cool, warm and also very hot. So ada 2 level juga, 1 and 2. Memang best gila, and dia punya bunyi tak bising pun. I wish I could show you guys now, tapi I malas nak pergi cucuk benda ni kat luar. So later lah kalau sempat I buat. Ni brand ni Bowie ni, tapi I tak tahu nak beli kat mana sebab I tengok kat China je jual. So let me know if you guys know kat mana I boleh beli this silent hair dryer, sebab bunyi dia tak annoying pun, bunyi dia okey je, tenang-tenang je.